Selamat datang ke channel Jigo Chong, dan hari ini kita akan sambung dengan tutorial penggunaan kalkulator untuk membantu kita jawab kertas 1 matematik SPM. Jadi bab yang akan dibincangkan kali ini adalah bab 6 tingkatan 5 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Jadi soalan yang akan dibincang ni datangnya daripada kertas 1 SPM tahun 2021 soalan 12. Jadi perhatikan arahan soalan di sini. Graf yang manakah mewakili Y sama dengan sin 2X bagi sudut antara 90 sampai 270. Jadi perhatikan di sini kita ada graf A, B, C, D. Jadi kita nak tentukan manakah satu graf yang merupakan graf bagi fungsi ini. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan kalkulator terus untuk dapatkan jawapan. Jadi di sini apa yang kita akan tekan tu, kita akan pergi ke menu. Selepas tu kita akan pergi ke bahagian table. Jadi kita akan masukkan table. Lepas tu kita akan dapat fx. Jadi fx ni kita akan masukkan kita punya fungsi iaitu sin 2. Lepas tu kita akan masukkan x. Tekan sama dengan. Tekan sama dengan lagi. Jadi sekarang kita akan dapat gx. Gx tu kita tak ada fungsi kedua. Jadi kita hanya tekan sama dengan untuk langkah dia. Sekarang kita akan ada satu jadual. Iaitu kita ada start. Start tu kita perhatikan di sini. Sebenarnya ada syarat macam mana kita gunakan kalkulator tu. Iaitu kita perhatikan paksi X di sini semua nilainya sama. Jadi start tu adalah nilai yang mula ini. Iaitu kita masukkan 90. Lepas tu N tu berapa? N tu adalah akhir sekali 270. Lepas tu step. Kita perhatikan. Sini datang sini berapa? Adalah 90. Jadi anda perhatikan memang dia adalah seragam lah. 90, 90. Jadi kita masukkan 90. Okey, jadi kita tekan sama dengan. Sekarang kita akan dapat jadual tu. Jadi perhatikan di sini. Mana satu adalah nilainya adalah kita perhatikan. Kita punya 90 adalah sifar. Okey, 180 adalah sifar. 270 adalah sifar. Jadi maksudnya jawapan bagi A dan B sudah keluar. Sebab kenapa? Ini nilai ni kena sifar. Jadi sekarang kita tinggal C dan D yang boleh memenuhi keadaan tu. Jadi perhatikan kita masih ada tengah-tengah ini yang boleh kita tentukan apakah nilainya. Jadi kita boleh balik kepada tadi, tekan sama dengan, atau kita balik ke menu, letakkan jadual. Lepas tu fx tu kita tekan semula sin 2x, tekan sama dengan. Tekan sama dengan untuk langkah. Sekarang kita punya start tu 90. Okey, kita end masih 270. Tapi sekarang kita punya step tu tengah-tengah ni antara 90 dengan 180 bezanya 90. Tapi kalau kita bagi dua, ini adalah 45. Jadi kita akan tukarkannya langkah 45 supaya kita dapat semak apakah nilai di antaranya. Jadi selepas 90 dia ada sifar. 135 adalah negatif 1. Jadi, jelas sekali C dan D, mana satu negatif 1? Ini adalah negatif 1. Lepas tu, 180-nya sifar. 225 tu adalah positif 1. Jadi, inilah jawapan bagi soalan ni. Jadi, begitulah caranya macam mana kita gunakan kalkulator untuk semak lah. Sama ada titik itu yang dilalui itu mana satu graf yang merupakan graf bagi fungsi ini. Jadi ada lagi satu soalan yang serupa dengan soalan ni. Jadi kita lihat soalan seterusnya dan kita berlatih tekan lagi. Okey, jadi perhatikan di sini kita hanya nampak dia punya fungsi berubah aja dan soalannya datangnya daripada kertas 1 SPM tahun 2023, soalan nombor 28. Jadi jelas sekali soalan ni adalah soalan popular lah. Jadi dia pernah muncul kali kedua. Jadi memang ada peluang muncul lagi. Jadi kita lihat macam mana kita tekan. Jadi pergi menu. Pergi ke jadual 9. Sekarang kita punya fungsi adalah cos 3/2. Jadi tekan 3. Lepas tu 2. Tekan lagi X. Lepas tu tutup kurungan. Tekan sama dengan. Gx tu tak ada, jadi kita tekan sama dengan untuk langkah. Sekarang kita mula dengan berapa? Kita perhatikan, mulakan dengan sifar.
Jadi di sini jangan kita gunakan 120 lah. Sebab kenapa? Sebab kita nak semak juga nilai tengah-tengah ni. Jadi kita akan ambil separuh di sini. Ini 60. Mula dengan berapa? Mula dengan sifar. Berakhir dengan mana? Berakhir dengan 360. Lepas tu step kita tu adalah 60. Supaya kita dapat semak titik yang penting tu. Jadi kita dapat jadual tu. Semasa sifar dia adalah 1. Jadi yang pertama ni betul. Okey, semasa 60 dia adalah sifar. Semasa 120 dia adalah negatif 1. Semasa 180 sifar. Semasa 240 dia adalah 1. Semasa 300 dia adalah sifar. Semasa 360 dia adalah negatif 1. Jadi jawapannya adalah A. Jadi dengan cara itu kita boleh semaklah graf mana satu yang merupakan graf bagi fungsi yang diberi itu. Jadi begitulah caranya macam mana kita gunakan kalkulator ni untuk membantu kita semak jawapan bagi soalan yang seperti ini, iaitu daripada graf fungsi trigonometri. Jadi begitu saja perkongsian kali ini. Saya harap video ini dapat membantu anda untuk lebih faham macam mana gunakan kalkulator untuk membantu anda jawab untuk soalan kertas 1 ini. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.